الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan mahasiswa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berjamil, jangan berdesak-desak, pasti sedang bersyukur. Kerana kita itu kami menerangkan 14 Maret sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li-sawabika wal-iman yahfuz yawm al-jum'ah anti faqad laqa wa al-bukhari wal-muslim fi sahih al-ghairah radhiyallahu anhu." Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata ahada arkan al-Islam wa qarranaha bis-salati fil kitab wa hazzara mani'iha min alimin iqabih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المسارعين إلى الخير فيا عباد الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتوكلوا عليه حقا وتوكله إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Ibadah zakat adalah satu arahan dari langit atau agenda samawi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai simbol ketaatan kepada Rabbul Jalil. Ibadah ini bukan semata-mata pindahan harta dari tangan yang kaya kepada tangan yang memerlukan, malah ia juga berfungsi sebagai penyuci jiwa dan rohani, serta mampu menjadi pemangkin masyarakat yang harmoni dan penggerak ekonomi yang berkat. Selain itu, para ulama juga bersepakat bahawa zakat adalah ibadah yang tertakluk kepada pengurusan ulil amri ataupun pemerintah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi pencerahan bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimah khudh, ambillah, di dalam ayat ini menjadi dalil bahawa urusan zakat hendaklah diuruskan secara berstruktur oleh ulil amri, yakni pemerintah.
seperti mana yang telah diamalkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan pentadbiran khalifah terdahulu, agar pengurusannya lebih tertib dan teratur. Kutipannya tersusun dan akhirnya sampai kepada yang berhak. Di negeri Kedah, kuasa ini telah dipertanggungjawabkan kepada lembaga zakat negeri Kedah yang bernaungan secara terus di bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Negeri Kedah Darul Aman, sebagai sultan pemerintah yang memayungi urusan agama negeri. Oleh itu, ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf adalah tuntutan syarak yang perlu kita patuhi oleh semua peringkat masyarakat. Apabila rakyat memahami prinsip ini, maka kutipan dan pengagihan pasti akan diurus dengan lebih meluas, telus dan sampai kepada golongan yang berhak dengan lebih berkesan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ekonomi pula, tujuan utama zakat disyariatkan adalah sebagai satu sistem ekonomi yang kuat bagi masyarakat yang lemah dan tertindas. Apabila yang kaya merasakan peduli, maka yang miskin pasti akan merasa disayangi dan diberi perhatian. Lalu zahirlah satu ikatan persaudaraan sejati yang berdasarkan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasad bidahari wal humma." Maksudnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan turut menderita dengan mengalami demam dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Muslim. Ekonomi yang baik dan sihat bergantung kepada aliran kewangan yang sentiasa beredar dalam kalangan komuniti dan tidak berhenti. Justru sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahawa harta yang dimiliki oleh orang kaya tidak boleh disimpan secara beku di dalam akaun. Bahkan ia mesti diedarkan kembali kepada golongan yang memerlukan apabila cukup tempoh haul dan had jumlahnya yang besar. Sekaligus mencegah kekayaan daripada berpusat kepada segelintir individu sahaja. Masyarakat yang ekonominya beredar secara seimbang akan menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera dalam jangka masa yang panjang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah betapa indahnya Islam menggambarkan sebuah kehidupan yang berasaskan kepada sifat bantu-membantu dan bertimbang rasa antara kaya dan yang miskin. Di saat air mata si miskin bertukar menjadi senyuman dan kesusahan anak-anak bertukar menjadi kejayaan, maka ketika itu kehidupan si kaya juga akan dilimpahi dengan ketenangan dan keberkatan serta kerahmatan. Memberi tidak akan sesekali memiskinkan kita. Bahkan Allah memuliakan lagi kekayaan kepada sesiapa yang suka menginfakkan hartanya, di samping dapat meruntuhkan tembok kebakhilan serta belenggu jiwa kepada nikmat dunia. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Maksudnya tidak akan sesekali berkurang harta kerana zakat atau sedekah. Hadis riwayat Muslim. Untuk maklumat sidang hari ini sekalian, pada tahun ini sehingga 1 Disember 2025, Lembaga Zakat Negeri Kedah sudah berjaya mengagihkan sebanyak 299 juta yang telah memberi manfaat kepada 22,000 golongan asnaf di seluruh negeri Kedah. Daripada jumlah tersebut, seramai 18,571 keluarga fakir dan miskin telah menerima agihan kewangan tunai secara bulanan ke akaun masing-masing di antara 400 hingga 1,500 bulan, bagi memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan dengan sempurna. Manakala sebanyak 432 buah rumah yang daif telah berjaya dibina dan dibaik pulih oleh lembaga zakat pada tahun ini
dengan jumlah agihan sebanyak 12.12 juta. Selain itu, bagi sektor pendidikan pula, lembaga zakat telah mewujudkan skim agihan sajaan penuh kepada seramai 2,639 orang anak-anak daripada keluarga fakir miskin untuk menyambung pengajian peringkat menengah di 36 buah sekolah agama rakyat dan sekolah agama bantuan kerajaan yang menjadi panel sekolah lembaga zakat negeri Kedah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain ibadat zakat yang wajib kita laksanakan, Islam juga telah mensyariatkan ibadah sunat seperti sedekah sebagai pelengkap yang luas dan fleksibel kepada asas struktur ekonomi umat Islam. Sebagaimana perumpamaan mudah, zakat diibaratkan sebagai sebuah empangan besar yang akan diuruskan secara sistematik bagi memberi manfaat berterusan dan mendorong kitaran ekonomi yang menyubur seluruh kehidupan masyarakat. Manakala sedekah pula umpama sungai-sungai kecil, ia akan mengalir air dari embangan tersebut dalam bentuk yang kecil. Seterusnya mengairi bendang dan tanaman air dari sungai ini. Sekiranya dialirkan secara konsisten, pasti akan membuahkan hasil. Oleh demikian, dengan perkenan Kebawah Duri yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah melancarkan inisiatif kempen sedekah sehari RM1 kepada orang ramai. Kempen ini membolehkan orang ramai menerima secara mudah melalui potongan automatik dari akaun bank masing-masing secara direct debit atau secara one-off sekaligus. Hasil sedekah ini akan digunakan sepenuhnya bagi tujuan menampung keperluan yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak, kesihatan dan pembangunan rumah di negeri Kedah. Ini sinergi dengan Islam, ini sinergi yang Islam sediakan kepada kita melalui zakat dan sedekah bagi memperkasakan ekonomi dan kehidupan umat Islam supaya lebih sempurna. Oleh itu, Khatib ingin menyeru agar kita segera menunaikan zakat harta yang wajib ke atas kita setelah ia mencapai nisab dan haulnya. Janganlah kita bertangguh dalam melaksanakan kewajiban ini sehingga dianggap berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebahagian kecil dalam harta kita itu bukanlah milik kita, bahkan ia adalah hak kepada orang yang berhak. Pastikan juga tafsiran zakat yang dibuat adalah tepat supaya ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbalatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Maksudnya, bandingkan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najasat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا والمفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو والفضول والخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدنا من المطمئنة. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعناياتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي أحده ذرية الرحمن المولى تركو شرف الدين بدليشة ابن أمين الكريم السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ما يذكركم، واشكروا نعمته يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.